masak sahur ni, kita nak buat yang buka-buka peti aisnya. Yang ada hanyalah udang. So kita dah gorengkan udang nak buat sambal. Tak tahan lah, lapar lah sebenarnya. Cantiknya sambal kita. Okey, dah garing ni. Cili dia semua dah cantik dah. Baru kita boleh letakkan udang sama udang. Tajuk waktu pukul 2 pagi ni dekat radio, macam mana kalau suami ada orang lain. Ada orang ni call, dia kata saya tak kisah. Dia kata saya tak kisah. Oh my god, apa seluar aku kena minyak weh. Aduh, Victoria's Secret ni bye. Aduh, mak benci betul lah. Baru je aku nak tinggal dalam rumah tangga ni. Ngak betul lah. Sekejap, bagi pakai prank dulu. Cantik betul minyak dia pecah elok. Next kita nak buat ayam goreng kunyit. Garing-garing betul. Dengan bawang kita yang banyak. Okay. Banyaknya macam masak untuk ni asrama. Ya, nampaknya kita memang dah bertukar bidang ya. Dia kata, kalau suami saya ada perempuan lain, saya tak kisah. Dia kata, sebab suami ni atas kertas, jadi saya tak kisah. Okey, untuk orang yang tak pedulikan dengan kata-kata dia yang sangat sombong dan ego itu, Tuhan belum tunjuk lagi ya, lagi kau ada orang lain belum. Okey, kita pun tak boleh nak confident sangat sebab hati ni bukan milik kita. Kena tahu tu, kalau lelaki kau cakap, I gila dengan you je, I gila dengan kau and you je sayang. I tak pernah gila dengan kau and orang lain. Walaupun you makan sepeda dekat I gila kat you. Tapi satu kali Tuhan nak tunjuk, dia suka dengan betina lain. Kau nak kata apa? Mula kau datang anxiety, mulalah kau datang kau punya bipolar, mulalah datang kau punya tulang lebung. Mampus dunia ni pecah. Jaga mulut ya. Baik-baik. Buka peti ais, memang ayam melambak tapi semua dada. Ya, tak ada lah bahagian lain. Jadi bila dada kita kena potong kecil-kecil baru kita lalu nak makan kan. Potong kecil-kecil. Jadikan dia ayam goreng kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Lambat ya. Dah garing baru kita boleh letakkan kita punya bawang, kita punya cili padi, kita punya bawang putih. Okey. Sedap ni. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab dah pernah terjadi dah dengan kawan aku. Kawan tak kawan lah kan. Dia macam macam tu. Sekarang kita dah tak berkawan sebab dia dah tak boleh tengok aku dah. Sebab bila kita ada duit sikit, dia rasa kita macam, yelah kita dah tak seiringan dengan dia ya. Jadi dia yang bawa diri keluar pada industri perfilman ini. So tu tak kisahlah, tak kisah. Aku pun tak pernah peduli. Kau nak datang kawan dengan aku terima. Tapi kalau kau nak tak nak pun tak ada masalah ya. Kau datang aku jemput, kau berambus aku tak halau. Kan? Okey, tak apa, tak kisah. Sekarang ni apa yang aku nak cakap, benda tu terjadi dekat dia. Ya, dia tak peduli, minta cerai sebab dia kan dia punya ego tu. Nak jadikan cerita, pak, bercerai. Okey, apa? Dah bercerai, kau tahu apa jadi?
hari-hari pergi round tengok rumah duda, dapat tengok umbung pun jadi. Kau rasa macam mana tu? Apa yang tadi tu yang kau dah lupa apa yang kau cakap, kau tak peduli, kau tak kisah, kau ikut kan? Kau rasa kau the best, the paling ketan, ya? Paling ya? Ya, you okay ya? Tadi saya dengan terletak ke? Kenapa? Saya tengok muka sikit. Inilah. Morning. Sahur kita. Okey, lepas tu hari-hari naik kereta park depan rumah duda kau tengok umbung. Sial tak? Melalak kau hari-hari. Last kali apa jadi? Mesti kau tak sabar. Tunggu aku nak tengok ayam goreng aku dulu. Apa ni? Besok puasa. Puasakanku. Bebek. Ya, baru suara aku sedap. Yang paling-paling barang. Nak sambung? Nak sambung? Apa dia? Nak sambung? Sabar jap. Itu dia, ni lah. Betul lagi, chorus. Dia suka air. Apa bisik-bisik tu? Stay tuned, okay? Tengok, mana ada orang bulan puasa ada tenaga macam aku? Mana dia nak apa? Nak bangun sahur? Apa-apa cik kawan? Kalau lemah, tak ada tenaga, tak kira waktu apa pun. Ini dia, suai darah. Dia boleh menguatkan mental dan fizikal kau. Tahu? Lakukan untuk dewasakan. Baru jumpa handphone, baru aku tarik tadi. Hanya engkau. Hai, Zik. Abang buat. Abang. Okay, nampak tu? Dah beransur garing semua. Ini sedap. Bawang dia, halia dia, cili dia. Sedap. Hei, bebek. Kalau terbetul tandanya apa, bebek? Sambalnya sedap. Bagus. Pandai kamu. Laju belajarnya. Laju. Tu dia anak-anak asrama weh. Sama. Okey sama. Siapa buat dia? Mak. Asal mak duduk sini, asal mak tak. Kenapa? Siapa buat sayang? Allahuakbar. Mak tunggu mak, ikan masin mak. Jom sayang, jom. Jom sayang. Nak makan je sayang. Come. Sayang nak mama ni. Oh, tu dia. Sama, makan.